Sifir 4. Okey. Sekarang kita eja 4 macam mana? E-M-P-A-T 4. 4 kan? Okey. Daripada sini, adik-adik kita mulakan sifar 2, 4, 6, 8. Kita guna sifir 2 saja. Dan ulang balik di sini. Sifar 2, 4, 6, 8. Okey, selesai step yang pertama. Step kedua, adik-adik masukkan sifar, sifar, sifar. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Okey, daripada sini kita masukkan ke dalam sifir 4. Sifar-sifar ni kita potong, mulakan daripada 4, 8, 12, 16. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Dan seterusnya. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Dan seterusnya 10 darab 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Settle.